3 dalam darjah di sebelah, titik A negatif 20 dan titik B 10 ialah 2 titik tetap. Titik P bergerak sepanjang bulatan. So, P ni gerak bulatan. Tapi dia bagi juga PA kepada PB ni 2, 1. Jarak PA dengan PB, so ni 2 kali ganda daripada PB. Tunjukkan bahawa persamaan bulatan. So, persamaan bulatan ni kita nak cari locus P. Locus P ni boleh cari daripada yang dibagi ni lah. Contoh tahu jarak X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Okay, P ni XY lah yang bergerak ni. 4XY. Okay, bila dia kata PA kepada PB sama dengan 2 kepada 1. So, maksudnya PA per PB sama dengan 2 per 1. Bila darab silang, 2 PB sama dengan PA. 2 PB, jarak PB ni X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Nampak 1 dengan 0. Sama dengan PA X tolak negatif 2 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Ni pun boleh je direct tulis X tambah 2 kuasa 2 ni. Okay, nak hilangkan set kuasa 2, 2 kawasan. 2 kuasa 2, 4. Set ni akan hilang, tinggal yang dalam ni je. Okay, yang dalam ni X tolak 1 kuasa 2, Y tolak 0, Y balik kuasa 2. Sama dengan set dah hilang, dalam set ni ada X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2, Y kuasa 2 lah. Okay, 4 ni kembang macam biasa. Okay, kalau A tambah B kuasa 2, depan kuasa 2. Yang tengah ni 2 darab positif B darab A. Yang belakang ni B kuasa 2. Kalau A tolak B kuasa 2, ni kuasa 2. Yang tengah ni 2 darab negatif B darab A, negatif 2AB. Ni B kuasa 2. So, dia akan jadi X kuasa 2. 2 darab negatif 1 darab X. Negatif 2X, 1 kuasa 2, 1 tambah Y kuasa 2. Sama dengan yang ni X kuasa 2. 2 darab 2 darab X. 4X, 2 kuasa 2. 4 tambah Y kuasa 2. Kembangkan. 4 darab X kuasa 2. 4X kuasa 2. 4 darab negatif 2, negatif 8X. 4 darab 1, 4. 4 darab Y kuasa 2 dapat 4Y kuasa 2. So, ni X kuasa 2 tambah 4X tambah Y kuasa 2. Kita nak semua setempat, semua akan pindah pergi belah kiri. Pindah belah kiri, so 4X kuasa 2. X kuasa 2 pindah negatif X kuasa 2. Dah pindah. Okay, susun siap-siap lah. 4Y kuasa 2. Ni Y kuasa 2 positif bila pindah jadi negatif Y kuasa 2. Okay, Y pun kita dah pindahkan. Negatif 8X. Kat sini ada 4X. Bila pindah dia akan jadi negatif 4X. Belah kiri dengan belah kanan, dua-dua ada 4. Kita boleh potong je. Sebab kalau pindah pun 4 tolak 4 dapat 0. 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 dapat 3X kuasa 2. 4Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 dapat 3Y kuasa 2. Negatif 8 tolak 4 dapat negatif 12. X sama dengan 0. So, sekarang ni tengok semua boleh bahagi 3. Kita bahagi 3. 3 bahagi 3. 1. 1 X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 lah. Ni pun bahagi 3 dapat Y kuasa 2. Negatif 12 bahagi 3 dapat negatif 4X. So, ni persamaan locus P. Lepas tu dia kata persamaan bulatan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X. So, ni kita ditunjukkan. B, titik 22 terletak pada bulatan tu. So, kita nak tahu kalau benda tu letak kat bulatan, kita ada persamaan kan? So, B bila ganti kiri sama dengan kanan. Kalau ganti X dengan Y, kita dapat 0. So, sekarang belah kanan kita 0. Maksudnya, dia letak atas bulatan. Kalau kiri dengan kanan tak sama, maksudnya
dia bukan atas bulatan tu lah, dia bukan atas garisan tu, ataupun dalam konteks ni bulatan. So C ni 2 Kalau kita ganti X 2, Y 2, 2 kuasa 2 tambah Y pun 2 kuasa 2 tolak 4, X ni adalah 2, sama dengan 4 tambah 4 tolak 8, sama dengan 0. So kita kata kiri sama dengan kanan, maka C terletak di atas bulatan.